Betul-betul tak sangka kamera yang sekecil ni mampu bagi fungsi yang macam dekat kamera besar ada. Tak semua tapi ada fungsi penting yang dia ada. So inilah dia kamera daripada eMeet. Kamera ni nampak kecil aja dengan dia punya cover macam ni. Korang akan dapat sekali. So dia punya kamera macam ni ada dua macam ni, okay? So untuk nak guna kamera ni sangat mudah. Korang hanya perlu sambung USB Type-C ke Type-C ataupun Type-C ke Type-A, kemudian cocok sahaja ke PC korang ataupun ke MacBook korang ataupun laptop korang. Kemudian korang buka lah software yang korang boleh dapatkan dekat website eMeet ni. Kemudian untuk kamera ni yang paling aku suka adalah dia boleh pergi sehingga 4K 30 frame per second. Ok, so sekarang video yang korang tengok ini dan suara yang korang dengar ni adalah daripada webcam eMeet ni. So aku nak try dia punya autofocus dia. Jom kita tengok berapa cepat dia punya autofocus. Aku gunakan barang yang kecil. Dia punya cepat dia. Ok, so try sekali lagi. Nampak tak? Memang cepat Aku tak perlu nak letak tangan macam ni ke apa ke. So dia dah boleh auto detect. Ok, so untuk kamera ni yang setting yang aku tengah guna sekarang adalah 4K 30 frame per second. Okay, aku rasa kamera ni sesuai sangat untuk korang yang selalu buat live, yang selalu jual barang dekat media sosial. Zaman sekarang kebanyakannya jual barang kan dekat media sosial kan. Untuk kamera ni dia punya kelemahan dia satu je, dia tak boleh connect dengan handphone. So korang perlu ada MacBook ke laptop ataupun PC. Tapi kelebihan dia memang banyak lah, dan bagi aku nak di compare dengan kamera yang besar, aku rasa ni dia agak compact. Dan kalau macam aku sendirilah, fungsi-fungsi dia macam contoh autofocus dia ada pada kamera ni. Yang autofocus yang kita nak pada kamera besar ada pada kamera kecil ni, okay? So kalau kau nak dapatkan kamera daripada eMeet ni, kau boleh tengok dekat bawah sekarang.